Satu, dua, tiga. Halo semuanya cuy, bertemu lagi bersama saya, muka yang sama Abang AP. Jadi hari ini saya akan ajar korang cara mula-mula mau bermain Grow a Garden. Paling yang mula-mula sekali cara bermain Grow a Garden. Mula-mula sekali korang akan respawn dekat garden. Contohnya macam ini kan, korang akan respawn dekat sini dan korang akan dihadapkan dengan kebun yang kosong. Okey. Mula-mula sekali apa yang patut korang buat kalau macam ni? Korang pergi ke sini, kan atasnya ada button seed, satu seed, garden dan cell. Korang pergi tekan button seed, sub, teleport pergi seed. Korang pergi cakap dengan orang ni, dengan Sam ni, korang cakap dan bla 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 bla. Dan korang ambil carrot. Nah, time tu ada duit. Tak silap saya ada 2 time tu. Ada 20 ke berapa duit. Korang boleh beli carrot, beli. Dan beli carrot, ya beli carrot. Lepas tu korang tanam carrot. Tanam carrot, tanam. Contohnya macam ni kan. Wih, ini baru update ke apa ni? Anjay, ada update baru cok, macam ini lagi muka depannya. Lepas tu korang boleh tanam carrot. Mana biji-biji carrot tadi? Biji carrot. Nah, contohnya ni, ini biji benih carrot macam ni kan. Terus korang pergi, korang tanam. Kalau korang nak pergi garden korang tekan garden. Nanti korang teleport pergi garden. Terus korang tanam carrot macam ni kan, korang tanam. 1, 2. Nah, korang tunggu, berdiri. Carrot senang jadi guys, serius. Carrot adalah sejenis pokok ataupun tumbuhan yang senang jadi. Jadi korang berdiri, nah, tu dah jadi, korang collect. Nah, collect, lepas tu korang pergi, kan ada button sell. Ada button sell ni, korang tekan sell. Nah, korang jual carrot tadi. Mana carrot tadi? Carrot. Sekejap Korang jual carrot tadi ni, Jual. Ni carrot tadi, kan ada dekat bawah ni carrot. Ni carrot, contoh carrot. Korang cakap dengan dia. Korang kalau nak senang, untuk pemula ni, nak senang korang klik pilih nombor 1, I want to sell my inventory. Dia akan jual semua yang dekat inventory. Maksudnya carrot korang yang awal-awal tu, korang boleh jual. Kalau korang nak jual satu-satu, korang boleh pegang macam ni. Contohnya korang nak jual carrot, korang pegang. Korang boleh tekan nombor 2. Kalau nak senang, korang boleh tekan nombor 1. Macam tu, I want to sell my inventory. Contoh, sub. Nah, dia akan jual ke semuanya. Nah, itu dia. Itu yang mula-mula guys. Okey, yang kedua, yang paling penting ini. Yang paling penting dan selalu pemula-pemula lepas pandang ni guys. Korang pergi dekat sini. Korang straight. Dia ada 2. Satu kedai biji benih. Satu lagi untuk jual tumbuh-tumbuhan ataupun buah. Dan satu lagi ada di hujung. Di hujung tu ada telur guys. Telur tu untuk pemula korang jangan belilah kan. Saya cadangkan korang jangan beli. Saya cadangkan korang pergi ke sini. Pergi ke Gear Shop. Pergi ke Gear Shop untuk apa bang? Pergi ke Gear Shop untuk tengok Daily Quest tu nombor 2. Ingat tu, Daily Quest nombor 2. Nah, tu kan dia ada suruh tu. Tanam 50 strawberry, petik 100 blueberry, petik 25 biji apple. Lepas tu korang akan diberi 3 biji benih free. Nah, ini dia. Dapat 3 biji benih free. Biji benih free korang boleh tanam dekat korang punya kebun. Dapat 3 biji benih free guys. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 1 biji benih free. Terpulang lah dia nak bagi berapa. Jadi korang boleh tanam. Dekat situ korang dah jimat dah. Nah, korang rajin-rajin. Lepas tu korang kena tahu setiap 5 minit tu your seed shop reset. Dia reset. Kedai biji benih reset. Dan korang boleh tengok apa yang ada dekat sini. Dan saya nasihatkan korang, yelah time tu pun korang tak ada duit kan. Kalau korang tak ada duit, mula-mula sekali saya nasihatkan korang banyak-banyakkan tanam tomato. Nah, ini tomato. Tomato ni tumbuhan yang boleh bagi kekayaan. Dia ada 2 tumbuhan pemula yang boleh bagi kekayaan. Tomato dengan pokok bambu, pokok buluh. Itu dia. Mula-mula tanam carrot lah macam biasa. Carrot. Sampai korang boleh beli tomato. Lepas tu korang buat macam ini.
dekat korang punya taman ataupun kebun korang buat macam ini. Ha ni. Sebabnya pokok tomato bila korang petik buahnya, pokoknya kekal ada. Jadi kat situ dah jimat guys. Kat situ korang dah boleh spam macam tu lah guys. Wah, ada pokok moonlit lagi ni, bambu moonlit. Nah, ambil pokok bambu moonlit. Nah, terus korang pergi ke sell dan korang jual. Nah, tujuan game ni apa bang? Tujuan game ini korang perlu cari duit sebanyak-banyaknya untuk jadi kaya supaya boleh beli telur, gia dan lain-lain yang lebih bagus lah kan ke depannya untuk tambah pendapatan korang. Nah, macam itu. Senang kan? Untuk pemula boleh ikut cara abang. Beli carrot, tanam, lepas tu pergi kat daily quest, buat daily quest. Lepas tu ada pokok tomato, beli tomato, tanam banyak-banyak, pokok tebu. Dan lepas tu korang boleh go on seterusnya. Nah, sampai situ faham kan? Okay, enjoy. Bye-bye semua.